is instruction. Okay. Instruction is in the form of a machine code. That is the first point. Okay. Then second point is highly dependent on the machine that run them. Okay, panjang pula yang ni. Mesti boleh ubah sedikit lah ayat dia. Mungkin kita sebut highly dependent because only can run at one types of computer. Okay, ataupun nak salin ayat yang saya highlight ni pun boleh. Okay, highly dependent because this language is depends on specific device. Okay, baru dia boleh run. Okay. Ataupun kita boleh ubah kepada highly dependent because only can run at a specific types of computer. Sekejap saya nak tengok tu anak saya ke sekejap Sorry. Dia macam tertunggu-tunggu ya ke budak tu. Sekali tengok macam bukan. Oh bukan. Okay. Saya sambung balik, sorry. Okay. Dapat 2 point for low level and this is an example of low level language. Okay, an example. Okay, so differentnya adalah untuk type kita akan sebut low level, high level. But for example, kita akan sebut dengan nama contoh programming language tersebut. Iaitu for low level is machine language and second is assembly language. Okay, and for high level language, first point, okay, ini which is the instruction more closely to English language and closer to human language. Okay, that is the first point. And second point, this language are not dependent ataupun kita boleh ubah lagi these languages are not dependent because can run at any types of computer. And there is a few an example of that types of languages. Okay. Okay, saya akan stop dekat sini. So, awak salin dulu. Kalau tak dapat, tak faham, boleh tanya. Kalau dah siap, bagi tahu. Okay, saya dah boleh buka komen dah. So, kalau nak komen boleh, nak cakap pun boleh. Okay, this is for question. Allah Akbar, kenapa dia jadi macam ni? Oh, ya Allah. Okay, this is the question for tutorial. Okay, oh dia pergi asing-asing pula dah. Okay, tutorial question number 4. Okay, kalau dah siap bagi tahu ya. Saya download lagi senang kot. Okay dah, thank you Jonathan. Thank you so much. Okay. Next, kita pergi kepada next slide. Okay. This is an example of low-level programming language, which is we have machine language and assembly language. So what is the difference? Okay, for machine language, for example, kita nak run a formula var1 equal var1 plus var2. Okay, this is the formula for both programming language. But the computer cannot understand what is var1 equal var1 plus var2. Kita je yang faham. Kita faham kan sebab kita dah tahu var1 ni is a variable. Maksudnya apa saja nilai variable itu akan ditambah dengan another variable and it will assign to variable 1. But computer cannot understand. Okay, computer only can understand or directly can be understand or directly can be recognized bila mana hanya menggunakan binary digit. Kan seperti mana kita dah belajar pada chapter 1 dulu. Kita dah mention bahawa the computer only can be recognized binary digit. Sebab dia electronic circuit. Electronic circuit lah. Jadi,
untuk machine language, bagi menyelesaikan war-war ni, dalam bahasa machine language, macam ni sinteks dia, 0110. Ini dia. Okay, this is refer to the var1 equal var1 plus var2. Okay, so kalau machine language means that kita menggunakan binary number. Okay, for assembly language, dia start menggunakan abbreviation, ada short form. Tapi still kita tak berapa faham juga. Okay, dia menggunakan short form. Okay. Saya tengok soalan sekejap supaya kita tak pergi jauh. Soalan ni dia berpindah-pindah pula. Okay. Okay, saya pergi dulu ya. Next. Kenapa dia duduk sini? Aish, dah jauh sangat dah ni. Okay, sampai mana tadi kita? Okay, kat sini ya. Okay, this is an example of high level programming language. Contoh, this is syntax untuk Java. Okay, ini adalah high level language, close to human language, and it's easy to learn, it's easy to write, it's easy to understand. Okay. Walaupun sekarang you still lagi tak faham, tapi kalau you tengok syntax ini, you boleh agak dah. Contohlah syntax salah satunya, system.out.print. System, kita biasa guna perkataan system. Out, biasa. Print, biasa. So kalau tengok syntax ini, system.out.print, you dah boleh assume yang bahawa kita akan memaparkan perkataan hello world. Okay, so yang mana close to human language, yang we can read, we can write, we can understand, so itu adalah high level language. Okay, and then this is another example high level language, which is C++. Okay, so C++ dia menggunakan cout, cout hello world or console out hello world. So ini adalah syntax untuk C++. Okay. Okay, so what is the difference between low level and high level language? Okay, in this box, selain daripada kita gunakan untuk differentiate, kita juga boleh gunakan dia this table sebagai advantage and disadvantage. Dan kita juga boleh gunakan dia sebagai karakteristik. For example, kalau soalan tu kata differentiate between low level and high level. So this is the answer. But remember, okay, pastikan you have to describe. For example, low level language is machine dependent. You jangan hanya sekadar menulis machine dependent, no mark. You have to explain why machine dependence, because can runs only on one type of computer. That is the perfect answer. Okay. So for machine, for high level, this machine dependent. Okay, near to machine ini saya dah explain tadi Okay, ada tak terms yang tak faham dekat sini? Machine dependent near to machine language sebab dia guna binary. So ada 4 lah dekat sini And then this table also we can use to answer question seperti advantage and disadvantage. For example, kalau saya tanya anda, what is an advantages for low level language? Which point yang nampaknya itu adalah disadvantage? Which point? Adakah machine dependent ini dia punya disadvantage? Adakah near to machine language ini dia punya disadvantage? Which one? Which point yang kita boleh cakap dia sebagai disadvantages? Which point? Okay. Saya cakap ini point number 1, number 2 untuk low level dulu. Which point yang kita boleh katakan dia sebagai disadvantages? Machine dependent. Yes, betul Jonathan dan juga Nurul Husni. Machine dependent. So itu untuk soalan advantages. Okay. Yang ketiga, so table ini boleh menjawab 3 soalan. Soalan pertama differentiate seperti yang terpapar pada skrin sekarang. Okay, yang kedua adalah advantage and disadvantage. Dan yang ketiga adalah karakteristik. Contoh soalan tu kata state 2 characteristic of high level language. Yang ni juga karakteristik yang pertama, machine independent. Karakteristik yang kedua, human language. Okay. So inilah jawapan untuk different, advantage and disadvantage, and also for characteristic. Okay, kita tengok soalan tutorial. Mana pergi soalan tutorial? Okay. Number 5, give 2 disadvantages of using machine language. Okay, so disadvantages of using machine language bermaksud disadvantages of low level language. Okay. Jadi jawapannya adalah mana kita nak ambil jawapannya?
Dia minta berapa tadi? 2 kan? So you boleh tulis, oh dia minta disadvantage. So disadvantage yang pertama adalah machine dependent because can run only on one type of computer. This is the first advantage point. Okay? Tulis dulu yang pertama. Kalau siap kita akan pergi next point. Dah. Okay, baik. So for second point, untuk machine language ini, machine language ini dia punya advantages. Okay? Yang ni. Which one is disadvantages for low level language? Yang pertama. Difficult to learn, okay? Dan bila you tulis difficult to learn, make sure you describe. It's hard to write and to understand, okay? So settle untuk disadvantages for dia ada 2 kat sini. Okay, for question number 5. Okay, so boleh kita go to next question? Ataupun ada yang sangkut ke? Boleh ya? Boleh. Alright, baiklah. So, next question, question number 6. Kita ada 3 program. Program 1, program 2 and program 3. So, look at the question. The question asks you to identify types of programming language. Types. So, what type of programming language for program 1, program 2 and program 3? Boleh tak you typekan jawapan dekat komen tu. Tulis number 1, apa? Okay, low, high sahaja cukup. Tak payah type panjang-panjang. Okay, low atau high sahaja. Okay, ni dia nak onkan kamera. Okay, nak tunjuk dekat sini mana kamera belakang ni? Mana kamera depan? Macam mana nak pusing kamera ni? Dia pusing, tak boleh pusing. Okay. So boleh nampak kat situ. Malam-malam ni tengah hujan. Okay. Hai, okay, dah ada dah yang menjawab. Saya akan tengok komen. So program 1, yes betul. Untuk program 1, jawapannya adalah high level language. So dalam exam kena tulis full. Okay, dalam chat tak apalah. Okay, dalam exam kena tulis full high level language. Okay, number 3 low. Yes, very good. Number 3 adalah low level language. Okay, number 2. Number 2. What is the types of programming language for number 2? Hai. Apa dia? Hi. Number 2 kita boleh faham ke? Yes, betul Anis. Okay, siapa tadi buka mic tadi? Sorry lah, saya tak sempat nak tangkap jawapan dia. Sebab sekejap sangat mic-nya. Okay, number 2, yes, low level language. Okay, so sekarang kita tengok untuk program 1. Program 1 adalah high level language. Lepas tu dia minta example. So kalau example apa kita nak bagi ni? Nampak tak? C out. So kalau C out, apa programming language-nya? C++. Yes, very good. C++. Okay, program 2? Dia low level dan dia ada abbreviation. Apa dia? Low level. Ada 2 je low level. 1. Ni lagi 1. So apa nama dia? Oh, anak saya dah balik dah. Saya buka pintu. Okay. Saya on kamera kan. Tak tahu nampak ke tidak. Mana budak tu? Okay. Okay, so saya proceed dulu. Okay. Yes, thank you. Alif. Okay, Alif dengan Fatihah. Seorang sebut machine language, seorang sebut assembly language. Yang mana satu ni? Program 1 ke program 2? Program 1 ke program 2? Oh, Alif program 3. Okay, dah kunci. Yes, betul. Untuk Alif, yes. Alif adalah machine language, betul. So, Fatihah is program 2, right? Assembly language. Yes, very good. Okay, kita pergi kepada next question. Question B. Okay, question B is about translator. Kita belum masuk lagi slide for translator. So, kita proceed next question. Question C also for translator. Ini also for translator.
Okay, kita akan masuk programming paradigm. Okay, so kita akan pergi kepada next slide. Ataupun ada nak tanya dulu untuk low level dan high level. Kalau ada nak tanya, boleh tanya dulu. Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Ini saya akan skip beberapa slide. Ini untuk additional note sahaja. Okay, saya fokus kepada main point dia. Okay, kalau tak ada, kita fokus kepada programming paradigm. Okay, apa maksud programming paradigm? Hey. Okay, programming paradigm ni dalam bahasa panjangnya, bahasa bukunya adalah yang ini. Okay, yang point number 1 ataupun point number 2. Dua-dua boleh ambil. So, kita ambil point number 2 lah. Ini dalam bahasa bukunya, bahasa examnya. Dalam bahasa ringkasnya, dia adalah the way how we solve the problem. The way how we solve the problem. For example, katakan you nak celebrate birthday parents ataupun anniversary your parents. So, apa problem anda adalah nak menyediakan kek. Ada beberapa option untuk anda sediakan kek, sama ada buat sendiri, beli, pergi kedai beli, atau tempah, tak nak yang ready made, nak tempah, ataupun kita order suruh orang hantar kat rumah. Okay, so ada banyak pilihan. Nak pergi kedai mana pun banyak pilihan. So itulah contoh paradigm, the way how we solve the problem. Okay, so macam tadi ada banyak option. Buat sendiri, beli, tempah. 3 option. Tetapi kalau dalam programming paradigm pun dia ada 3 juga. Okay, iaitu kita ada the way how to solve the problem by using a procedural paradigm, object-oriented paradigm and logic paradigm. Okay, so this is the definition for programming paradigm, which is to answer question. Okay, kita patah balik ke atas. Patah balik dekat atas, which is question number 2. Okay, look at question number 2. Yes, define programming paradigm. Okay, so for question number 2, define programming paradigm, kita akan menulis jawapan yang ini, yang dalam box ni. Okay, tulis dulu. Okay. Kalau dah, kita akan teruskan lagi ya. Dah, madam. Okay, baik. Thank you so much. Okay, kita teruskan lagi dengan question yang berikutnya, iaitu mana tadi this one, okay. Which is question number 8. Okay, question number 8. Programming paradigm, description and example. Okay, so look at this table. Okay, so this is the answer for that question. Okay, for types of programming language, okay, this is the answer for question number 8. Okay, number 8. Boleh nampak kan? Okay, question number 8. Okay, first we have procedural paradigm, second object-oriented paradigm, and third is logic paradigm. Ini pun favorite question. Normally dia akan tanya sama ada dia bagi situation ataupun dia minta you describe apa itu paradigm-paradigm yang disebut tadi. Okay, so macam mana nak explain? Untuk procedural, seperti saya cakap tadi, is the way how we solve the problem. So you boleh ambil daripada sini, approach in problem solving based on module or function. Itu point yang pertama. Okay, kita boleh sambung, it emphasize linear step. Okay, ini sahaja main point untuk procedural paradigm. Okay, at least you boleh hafal yang inilah. Okay, untuk procedural paradigm. Okay, untuk prosedural ni clue dia adalah modul, lepas tu linear step, lepas tu series, ataupun kita sebut lagi dia kata big problem break to small problem, itu adalah procedural. Okay, dan there are an example
of programming language that use that programming paradigm. Okay, so boleh tulis 2 je cukup lah. Saya rasa better you tulis C and Pascal. Okay, ini normally-nya 2 ni lah, C and Pascal. Okay, tulis C and Pascal for first programming paradigm. Okay. Next, for object-oriented, okay, is a way ataupun kita terus pergi pada approach in problem solving based on object or thing and describe their features. Ini seperti macam kita buat database hari tu, kita ada table lecturer, kita ada table student, so itu adalah objek. Okay. Dan contoh kalau lecturer, dia ada nama lecturer, umur lecturer, alamat lecturer, nombor telefon lecturer. So itu adalah dia punya features ataupun kita panggil dia adalah attribute. Okay. So yang ni you boleh ambil sampai sini pun dah cukup dah. Okay. Dan there is an example C++ and Java, C#. Okay. Okay. And lastly is logic paradigm. Okay, logic paradigm ini, dia punya clue dia adalah is based on the idea of answering question. Okay, contoh kat sini lah. Contoh macam sekarang ni, kita masih lagi dibelenggu dengan COVID kan. So macam mana kita, kalau kita rasa kita macam, saya ni kena penyakit C lah, tak nak sebut nama penuh lah, takut lah pula. Saya ni kena penyakit C lah. Pergi jumpa doktor. Doktor, saya macam demam. Doktor mesti tak akan buat terus keputusan, awak ada penyakit C tak? Dia mesti akan tanya, dah berapa hari demam? Dah 3 hari doktor. Ada muntah tak? Tak ada doktor. Ada pening-pening kepala? Ada doktor. Sakit kuat tak? Kuat doktor. Macam mana deria bau awak? Ada masih bau lagi? Macam dah tak ada bau dah doktor. Ada sakit kerongkong? Ada sesama? Lepas kita dah jawab semua soalan tu, dia pun cakap, you telah dijangkiti penyakit C. Macam tu lah. Itu logic paradigm. Okay, based on answering question, dia dah boleh make decision. Konsepnya begitu. Okay, ini macam intelligent intelligent macam sekarang ni intelligent tu. Alamak, tak terlintas dalam kepala sebab dah clock out petang tadi. Okay. So ini contoh dia. Okay. Boleh tak untuk yang paradigm? Adakah anda dah selesai untuk paradigm? Saya tunggu clue yang menyatakan awak dah selesai. Shalini. Ya, madam. Shalini dah ready nak celebrate raya ya? Hai, madam. Dah baju raya warna apa? Tak beli lagi, madam. Iya ke? Sempat ke lagi? Sempat Bila nak pergi shopping? Tahu, madam. Okay, sebelum saya terlupa, I nak wish you happy Deepavali. Okay? Okay, thank you, madam. Sama, takut lupa nanti kan? Okay. Okay, so dah settle ke yang ni? Programming paradigm? Udah. Dah. Thank you. Okay. So saya skip lah. Ini adalah additional explanation untuk programming paradigm. Okay. Ini dia punya detail explanation. Saya fokus kepada yang poin-poin utama dulu. Nanti kalau kita jumpa yang berkaitan dengan poin-poin tambahan ini, kita akan explain. Okay. Okay. Ini kena baca jugalah. Tapi saya tak explain dulu. Saya fokus kepada main point. Okay. Ini yang saya sebut tadi, logic paradigm. Kita ada intelligent database retrieval. Okay, expert system. Macam itulah. Okay, expert system ni contohnya siren untuk gempa bumi. Okay, siren tu akan berbunyi bila dia dapat detect sesuatu. So dia akan bagi tahu, okay, gempa bumi akan berlaku. Itu expert system. Okay, adakah gegaran tu kuat? Ya.
Adakah gegaran itu melebihi berapa ribu skala Richter? Betul. Adakah gegaran itu berterus? Betul. Jadi gempa bumi. Macam tu. Okey. Okey, ini adalah benefit dia. Selalunya dalam exam dia tidak minta benefit lah. Biasanya dia akan minta description ataupun dia bagi situation, kita kena identify. Okey. Okey, saya skip dulu sebab kita fokus kepada paradigm sahaja. Okey, dan bila masa medium nak ajar benda tu? Bila kita buat soalan. Okey. Bila kita buat soalan, kita akan patah balik. Okey. So, kita nak masuk topik yang terakhir, subtopik yang terakhir. Iaitu define programming translator. Okey, kita tengok dulu question yang kita terskip tadi. Iaitu question number 3. Okay, look at question number 3. Define language translator. Okay, translator ni bukan bahasa manusia saja kena ada translator kan? Bahasa programming pun kena ada translator. Kenapa perlu ada translator? Because computer only can understand machine language. Kita ada high level language. So macam mana komputer tu nak faham high level language? Kalau kita buat dalam bentuk Java, how computer can understand Java programming language? Komputer tak faham. Computer only can understand machine language. So we need a translator to translate high level language or assembly language into machine language. Laju macam kereta api. Okay. Dapat pick up tak? Boleh lah ya. Sebab saya dah record ni, nanti saya share dia punya link kan. Okay, so define language translator. So untuk translator, ini dia definition dia, which is a program that translate a computer program written in a given programming language into functional equivalent program in a different computer language. Okay, so that is the definition. Okay, salin dulu, kalau dah bagi tahu. Saya target pukul 10 nak stop ni, tapi macam tak dapat je nak stop pukul 10. Sebab saya nak settlekan dengan pasnya by topik. Kalau lebih sikit daripada pukul 10, you all okay ke? Siapa yang tak okay, pukul 10 nak stop, is okay, boleh stop. Nanti saya akan share link. Saya akan tetap habiskan sampai pasnya question walaupun semua dah pergi tidur, I akan teruskan juga. Okay, nanti I akan share link lah. Kalau siapa yang tidur awal, is okay. Okay, banyak cakap pula madam ni. Nak saling pun tak senang. Dah siap ke? Dah madam. Okay, next. Okay, that is 3 types of translator. Okay, before that, kita tengok dulu question mana yang kita skip. Number 1, number 2, number 3. Okay, settle. Lepas tu, number 4 settle. Number 5 settle. Number 6 settle. Yes, okay, question B. Question B Okay, apa itu translator? So for translator, we have 3 types of translator. We have assembler, bukan blur, assembler. So kalau lepas ni kalau ada kawan-kawan yang blur, kita cakap kau ni assembler betul lah. Macam tu, jangan cakap kau ni blur, jangan, tak elok kan, kita cover line. Kau ni assembler lah, macam gitu. Okay, so kita ada 3, assembler, interpreter and compiler. Kadang-kadang bukan student yang assembler ni, dia pun assembler. Okay, dia salah manusia kan, bukan sempurna. Okay, so assembler, tengok contoh dekat bawah ni. Programming language yang menggunakan translator bernama assembler adalah assembly language. Tujuan dia adalah untuk translate program written in assembly language into machine language. Semua language kita guna translator, the one and only is to translate or to convert into machine language. Okay, so ini assembler. Manakala, apa tu? Ya Allah, tahan-tahan ni lah, nak bagi kapal terbang lah, apalah. Sekejap, sikit lagi, sabar. Tidur dulu ke? Okay, sekejap, sabar. Okay, next. Maaf, okay. Biasalah dah duduk lama macam ni kan, saya habis nanti baru saya drive balik. Okay. Apa tadi? Okay, interpreter. So for assembler ini adalah low level language. Manakala interpreter and compiler is a translator for high level language. But what is the difference?
Sebab both is high level language. Okay, bezanya adalah for interpreter is a program that convert and execute instruction. Okay, sambung kat sini into machine language. Nampak tak? Semua kita nak translate ke machine language. Dan dia punya clue-nya adalah execute it line by line. Ini line by line. Manakala for compiler, kita convert entire source program. Itu beza dia. Yang line by line, okay, nak cakap laju sangat. Okay, interpreter line by line, compiler adalah entire source code. So, kat bawah ni adalah contoh dia. Okay, so Java, C++ berada pada compiler. Okay, so kita kembali kepada soalan tutorial. So, kepada pula dah. Okay, tengok, look at question B. Name the translator that used to convert program 1 and program 2. Kita tengok to convert program 1 and program 2. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? Dia tanya apa translator yang digunakan oleh program 1 and program 2. So, how to answer this question? Boleh tak cuba jawab dekat chat? Cara nak tulis dia mesti you mention dulu program 1. Apa jawapan dia? Program 2. Apa jawapan dia? Okay. Ataupun boleh on mic pun tak apa. Program 1. Program 1 compiler. Yes, good. Program 2 assembler. Yes, very good, assembler. Okay, good. Next question. Question C. Explain why program 1 has to be translated. Kenapa program 1 has to be translated? Kenapa ni? Kenapa kita perlu ada translator? Kenapa? Tadi saya popek tadi. Kenapa kita perlu translate? Untuk apa? To convert an entire source program into machine language. Okay, itu adalah definition untuk compiler. Tetapi dia tanya why. Why yang you sebut tadi. Kenapa kita perlu buat benda tu? Why we have to translate entire source code into machine language? Why? Because of what? To generate object code file before executing it. Wish, panjangnya. To Kan? understand Kalau it. kita tak translate, apa berlaku? Kenapa? Itulah dia. Kenapa kita guna translator? Sebab semua translator ni kita nak convert ke machine language. Kenapa kita perlu convert ke machine language? Sebab machine language dia tak faham bahasa C++. Dia hanya faham binary digit sahaja. Okey. Sila buat ayat yang lebih tepat sedikit. Sila cuba. Lagi sekali. Kita translate sebab kita nak bagi instruction to the computer kan. Tapi komputer faham binary saja. So that's why we need to translate. Jadi macam mana nak tulis kat sini? Ada siapa nak cuba? Tak ada? Ada buat komen ke? Tak ada juga? Okey, saya bagi terus jawapan lah Sebab kenapa kita perlu translate? Contohlah kalau kata Jonathan, dia cakap Mandarin dengan saya. Adakah saya boleh faham yang apa Jonathan cakap tu? Saya tak boleh faham. So saya perlukan apa? Translator. Orang yang translator tu. So, soalan ni dia tanya kenapa translator tu perlu translate bahasa Mandarin ke bahasa Melayu? Why dia kena translate? Sebab medium hanya faham bahasa Melayu. Itulah cerita dia. Sebab medium hanya faham bahasa Melayu. So you have no choice. You have to translate. Begitu juga dengan soalan C. Because of computer only can understand binary digit. That's why we have to translate. Okay, so answer dia, saya bacakan answer dia. Saya sebutkan awak cuba salin. Because machine language only can understand binary digit. Okay, itu yang pertama. Saya ulang balik. Because machine language only can understand binary digit. Okay, dapat tak? Ataupun second answer kita boleh tulis dengan begini. Because computer only can recognize binary digit. Okay, dapat tak dua-dua point tu?
Itulah sebab apa kena ada translator. Because we have no choice. The computer only can understand when use binary digit. Other than that, dia tak boleh faham. Because of what? Because computer is electronic. Okay, Dapat. so you dapat. Okay, tak payah cerita panjang-panjang. Dah dapat. Okay, next. Okay, machine language does not need a translator. Kenapa pula machine language tak perlu translator? Contoh, Jonathan cakap bahasa Melayu dengan saya. Adakah saya perlu translator? Perlu juga mengada-ngada saya tu. Tak perlu. Kenapa saya tak perlu? Sebab saya dah faham dah. Jonathan cakap Melayu, saya faham. Begitu juga dengan programming ini. So, cara nak tulisnya adalah readily understood by computer. Okay. Sebab dia memang dah faham nak translate apa lagi kan. Readily understood by computers. Okay. Kemudian awak sambung lagi. Therefore, it does not need to be translated. Okay. Saya ulang balik. Readily understood by computer. Therefore, it does not need to be translated. Okay. Clear? Boleh saya move? Clear, madam. Right, Alhamdulillah, syukur. Okay, question number 9. Question number 9 tadi saya dah explain. Kita hanya saling balik saja jawapan. Iaitu yang inilah dia. Okay, saya bagi tahu lagi sekali dia punya jawapan untuk assembler salin sahaja. Okay, assembler kita akan translate assembler into machine. Okay, ingat semua translator adalah translate daripada bahasa tertentu kepada machine language. Okay. Dan ini dia punya contoh. Untuk interpreter, awak ambil daripada convert and execute one instruction into machine language and execute it line by line. Mesti ada sampai sini. Okay. Salin dulu. Kalau dah siap bagi tahu, saya akan move kepada next question. Nak habis dah. Yes! Sikit lagi. Sampai tak ada suara dah ni. Sikit lagi. Okay, tak pasang radio. Tengok lagu apa malam ni? Macam mana radio? Saya dah lama tak buka radio. Nak buka radio tak tahu. Oh ni switch dia. Okay. Dah bagi tahu ya. Ataupun nak tanya pun boleh. Untuk UPS 3, insyaAllah madam nanti akan bagi dalam minggu inilah. Mungkin esok atau another day. Nanti apa-apa saya akan inform ya. Okay. Ini Alif to convert programming language into computer can understand. Okay, ini jawapan mana ya? Alif, sorry madam baru tengok sayang. Soalan nombor berapa tadi ni? To convert programming language into computer can understand. Ini yang mana Alif? Sorry madam tak perasan tadi. Oh B tadi. Okay, B tadi. Saya tengok balik sementara yang lain salin. Saya tengok balik B tadi. B tadi. Mana B? Mana B yang ni ke? Number 6B ke apa Alif? Name the translator. 6B. Okay, soalan ni 6B yang betul lah soalan ni lah kan. Name the translator used to convert. Okay. So name the translator ini program 1 adalah C. C explain why program has been translated. Okay. Betul. Okay. So jawapan yang Alif bagi ni betul. Cuma tambah sedikit di belakang. Okay, contoh saya sambung sikit Alamak, wifi saya dah habis ke? To convert programming language into computer can understand because computer only can understand binary number. Okay, kena bagi spesifik. Dia apa yang dia faham. Okay. Alright, good try. Okay, at least ada point dekat situ. Okay, soalan tadi macam mana? Dah settle ke untuk translator? Tak apa Alif, it's okay. Thank you. Okay. Dah settle ke translator?
Sikit lagi. Dah Okay, kita akan pergi kepada next question. Yang terakhir, Masya Allah. Paradigm dah tadi. Oh, buat suspend je. Okay, this one type of translator. You cuba teka saya bagi clue dekat sini. Clue yang pertama adalah line by line. So dalam exam pun you kena cari keyword. So kalau line by line, apa nama translator dia? Interpreter. Good. Interpreter. Okay, B, assembly language. Assembler. Yes. Perfect. Very good. Okay. Entire. Compiler. Yeah. Yay. Dah habis. Tapi belum habis lagi kelas kita. Saya nak proceed dengan past year by topic. Alhamdulillah, kita dah selesai yang ni. Okey, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Iaitu last part untuk chapter 7, iaitu past year by topic. Okey, jom kita habiskan. Okey, siapa penat nak pergi minum air, pergi dulu. Tak apa. Okey, past year by topic ni saya akan laju sedikit sebab ada question yang kita dah discuss dalam tutorial tadi. Bukan kata bincang je laju, suara pun laju, cakap pun laju ni. Okey, question number 1. Perlu tak saya explain? Tak perlu. Perlu. Okey, good. Itu yang saya nak dengar. Okey, B. Perlu atau tidak perlu? Tak perlu. Okey, Jonathan semua tak perlu tapi kalau ada rakan-rakan yang perlu bagi tahu okey, kalau macam ni ada saya tak faham lah, bagi tahu, okey. Tapi saya harapkan jawapan Jonathan tu sampai habis lah. Aduh. Okey, number 1A ni saya rasa perlu kot. Tak tahu tunggu Jonathan cakap. Number 1A, saya rasa saya belum discuss lagi secara langsung. Secara tidak langsung dah. Perlu. Perlu. Okey. Apa dia machine language? Sebenarnya kita dah ulang banyak kali dah tadi. Kita dah tengok contoh machine language. Kita dah explain kenapa dia perlu ditranslate. So, machine language ini adalah apa? Language that can be understood by computer. Okey, itu satu. Kenapa dia boleh understood by computer? To Because carry of what? out any instruction. Apa dia? To carry out the instruction. Carry out the instruction by using apa? Dia menggunakan Binary. Itulah point yang kena ada, iaitu binary. Okey, itu main point dia. Apa dia machine language? Mesti sebut yang tentang binary. Okey, ayatnya adalah machine language consists of binary digit. Okey, saya ulang balik. Machine language consists of binary digits 1 and 0 to represent instruction. Okey, jawapan yang Jonathan bagi tu pun betul, cuma tambah sedikit using binary digit ataupun consists of binary digit. Okey, sebab macam mana kita nak kenal machine language, kita nampak binary number. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Machine language consists of binary digit 1 and 0 to represent instruction. Okay. Dan juga point yang point Jonathan ada sebut tadi kan, the only language the computer directly can be recognized pun boleh. Okay. Tambah 2 point dekat situ lah. Satu bagi tahu dia binary, satu lagi bagi tahu dia is the one and only language the computer directly can recognize. Okay. Dapat ke? Atau perlu ulang, just bagi tahu sahaja ya. Kalau dapat. Boleh ulang lagi sekali tak? Okay, baik. Maaf. Last. Okay, machine language consists of binary digits 1 and 0 to represent instruction. Kemudian sambung lagi satu point. That is the only language the computer directly recognize ataupun directly understand ataupun directly recognize. Okay, mana-manalah. Macam mana?
Dapat ke? Atau perlukan ulangan lagi? Okey, dapat itu. Okey. Question B, tidak perlu kan? Perlu, tidak perlu? Tak perlu. Tidak. Tidak perlu. Kenapa tak soalan dia sama je? Perlu atau tidak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Saya scroll lagi. Kalau perlu bagi tahu. Okey, tak perlu. Tak perlu. Tengok dulu. Kalau perlu saya explain. Okey ke? Boleh saya gerak? Ataupun Okey. Semua ada dalam nota. yes, semua ada dalam nota. Untuk karakteristik ini you tengok nota yang difference itu. Okay, difference between low level and high level. Itu adalah karakteristik. Example, banyak kali dah tanya soalan example. Types, ya Allah, senang betul soalan. Tidur pun boleh jawab. Object oriented procedure tadi kita dah bincang dah tadi. Function interpreter, okay. Function untuk interpreter ini kalau dia minta function, purpose, maksudnya dia minta definition of interpreter. Okay, so ini adalah definition untuk interpreter. Okay. Kalau ada siapa yang tak dapat, bagi tahu ya. Kalau senyap je maksudnya dapatlah tu. Okay, 2017-18. Saya nak awak cuba jawab number A1. A1 dan juga A2. Tolong labelkan jawapan anda 1 and 2 dan apakah jawapan dia. Sepuluh 4 minit dah rasa boleh kot habiskan ni sikit lagi. Okay, figure A tu language apa? Figure A adalah assembly language sebab dia ada abbreviation, so dia assembly language. Figure B, walaupun nampak macam Z ikut X tambah Y, tapi kita boleh faham. Maksudnya kita nak tambah nilai X tambah dengan nilai Y and then nilai itu is assigned to Z. So kita boleh faham. Jadi B adalah high level language. Mungkin dia C++ pun sama, dia Java pun sama juga syntax macam ni. So apa answer untuk number 1? Figure 4A to figure 4C. Assembler. Assembler betul. Okay. Next number 2. 4B to 4C. Compiler. Compiler. Very good. Okay. Advantage perlu explain tak? Jumpa tak jawapan dia yang mana satu? 4B yang mana? Okay. 4B yang ni. Apa advantage kita tulis dalam high level language? Advantage dia yang mana? Yang different tadi. Betul, yang difference tadi itu. Okay, awak boleh ambil itu easy to learn, machine independent, yang inilah tadi. Jangan ambil slow translation, slow ni untuk dia punya disadvantage. Okay, ambil yang ini. Okay, selesai. Selesai ya, kalau tak selesai bagi tahu. Saya tak nak nanti balik college, kenapa tak buat ni? Saya tak faham pun malam tu. Saya dah spend time buat kelas tepi jalan, tak balik rumah ni. Demi korang, tiba-tiba korang kata saya tak faham pun malam tu, Madam tak tunjuk, Madam scroll je. Jenuh. So, kalau ada yang tak dapat tangkap, bagi tahu. Okay? Alright, kita pergi kepada okay, ni dah settle. Okay, C. State. Okay, state the program that can be directly understood by a computer. Macam mana nak jawab soalan C ni? Cara nak tulis dia. Kita tak boleh terus tulis machine language. Kita kena tulis apa? Dia bagi tahu dia yang mana satu dulu. Macam mana cara nak tulis tu? Kita nak bagi tahu yang machine language kan, tapi macam mana cara nak tulis kat dalam ni? Tulis figure A. Yes, kita tulis dulu figure 4 C ke A? Dia minta yang mana ni? C. Directly understood by computer. So directly understood adalah machine language yang C kan? C directly understood. So cara nak tulis jawapan dia adalah tulis figure 4C. Okay, so tulis dekat sini figure 4C titik bertindih machine language. Okay, buat pula saya bercakap sampai orang sebelah pun tengok. Okay, dapat tak? So, question D dia minta dapat. Okay, dia minta reason lagi.
Kita dah bincang belum reason sebelum ni? Dah. Dah kan, sebab computer directly can be recognized, okay, because it's used binary digit. Okay, that's why dia tak perlukan translator. Okay, boleh bagi sini example of programming language. Kalau nampak dekat sini yang box yang pertama ni kita nampak load, add, sub, store. So ini apa dia, language apa ni? Yang kita faham itu high level language. Yang kita tak faham itu assembly language. Okay, so yang pertama ini adalah assembly language. Okay. Yang kedua ni memang dia nampak A, X, Y, Z tapi kita boleh faham. Apa yang kita faham? A sama dengan nilai X tambah nilai Y tolak dengan Z. If X besar daripada Y, maka kita faham kan dia punya cerita tu. So yang kedua ini adalah kita boleh tulis apa? Jangan tulis high level dengan low level, itu salah. High dengan low itu untuk types. Dia minta kat sini adalah example. So, yang atas ni assembly language. Yang kedua adalah C++ boleh, Java pun boleh. Yang ketiga, machine language. Okay? Alright. Boleh tak? Soalan nombor 2 ni, boleh jawab tak? Dia nak minta apa tu? Definition untuk assembler dan definition untuk compiler. Kita dah bincangkan tadi. Boleh tak kita skip? Boleh. Okay, boleh. Next, jumpa lagi soalan ni. Nampak tak soalan ni? Favorite. Every semester dia tanya. So saya nak minta awak jawab sekejap untuk soalan ni. Okay. Labelkan dengan nombor 1, 2 dan 3 Okay, cuba jawab. Kita sikit lagi nak habis dah. Saya minta awak jawab yang ini dulu. Assembler untuk yang pertama. Okay, yang pertama A to B adalah assembler. Yes, very good. Assembler. Next. Yang nombor 2. Nah, C to A. C to A tak ada. Kita tak perlu translate ke bahasa assembly. Kita semua nak translate ke machine language. So C ke A memang tak wujud. Jadi kita tulis kat sini no-ne je. No-ne. No-ne tu none lah. Okay, saya dah type dekat chat tu kan confuse lah pula no-ne ni none tulis none. Tak ada. Jangan tinggalkan kosong. Tinggalkan kosong tak ada markah nanti. Okay, last kali C to B. C to B. compiler. Yes, compiler ataupun interpreter pun boleh compiler lah. Okay, programming paradigm. Kita tengok jawapan dia. Dia kata break a big problem into several pieces. Masalah besar diagih-agihkan. Kerja yang banyak diagih-agihkan. Yang mana? Kita ada procedural, logic dan juga object. Which one? Procedural. Procedural. Sebab clue dia adalah kalau prosedur dia module by module. Maksudnya dia buat part by part. Okay. Dia break. Okay. Number 2. Dia ada kat situ create one thing. Object oriented. Yes. Very good. Object oriented. Okay. Next. 2019-20. Programming language and programming paradigm. Settle, right? Okay. Alright, wish semangat. Number 2, example, settle right? Sekejap, wait. Example object oriented, okay, settle. Dah bincang tadi. Tapi saya tunggu respon lah. Takkan memandai-mandai pula. Okay, yang ni susah sikit kot. Yang ni susah sikit sebab ada language yang kita tak familiar kan. Okay, kita cuba tengok yang ini. Untuk Microsoft Visual Studio, dia menggunakan compiler. Okay, Visual Studio compiler. Python interpreter. Okay, Python interpreter. Yang ni yang paling pelik ni. Okay, Macros ini adalah assembler. Okay, Macros menggunakan assembler. C++ compiler lah. Basic interpreter. Dapat tak? Saya ulang balik lagi sekali. Daripada yang pertama hingga yang bawah saya terus sebut je. Compiler. Saya ulang balik daripada atas start dengan Visual Studio. Compiler. Next interpreter. Next assembler. Next compiler. And lastly is interpreter. Okay, dapat?
Okey. Dapat. Dapat. Okey, soalan yang ni susah sikit tetapi sebenarnya soalan ni banyak bonus mark hari tu. Okey. So untuk row number one ini memang program. Oh, dia minta programming language. Okey. So programming language apa yang menggunakan procedural programming? Procedural programming. Assembly language. Assembly language lagi itu je ke satu? C. C kan? Okay, C kita boleh tulis atau Pascal, right? C dengan Pascal. Okay, yang kedua object oriented. Yang ketiga pun object oriented. So kalau dua-dua object oriented, you tengok contoh programming language yang menggunakan object oriented. Apa dia? C++ kan? C#, Java. Okay, so dah selesai. Okay, yang last kali. Yang tengah tu. Yang tengah ni bonus mark. Allahu Akbar. Mana pula perginya? Masya Allah. Sana. Tak boleh bergerak langsung tangan saya. Dia terus detect. Okey, sekejap je sayang ya. Masya Allah, ke 10 dah. Kat 10.30 dah. Okey, cepat. Saya letak dulu ni. Dah saya janji dengan anak saya nak makan kat kedai. Yang kedai tutup tu dah. Saya target ke 10 sempatlah singgah kedai makan kan. Dinner dulu. Patut dia hantar kapal terbang kat saya tadi. Dia tulis notis kat kapal terbang sampai pukul berapa. Okay, next. Okay, yang ni programming language. Okay, untuk last kali ni nampak lagi object based program kan. So sama, jawapan yang kedua, ketiga dan yang keempat adalah jawapan yang sama, iaitu ketiga-tiganya tentang object oriented paradigm. Okay. Untuk yang number 2 ini, number 2 ni hari tu kalau tak silap dia bagi bonus mark. Apa jua jawapan boleh diterima. Tapi kalau kita tengok kat sini application transaction ni macam lebih kepada logic paradigm. Contoh macam kalau kita nak buat transaction kan. Transaction dia mesti tanya soalan. Adakah anda ingin teruskan? Adakah amount ini anda pasti? Macam tu kan. So yang ni kita bagi logic paradigm. Okay. Okay, next number 2. Okay, types of error ini hari tu bonus mark. Sebab types of error ini sepatutnya ditanya pada semester 2. Tapi ditanya pada semester ini. Dan saya bagi je lah jawapannya. Types of error tidak ditanya di semester 1 sepatutnya. Okay, errornya adalah runtime error. Saya type dekat chat lah, takut korang confuse. Okay. Saya tulis dulu runtime error. Runtime error. Yang kedua, logic error. Yang ketiga, syntax error. Okey, itu. Tapi ini sepatutnya ditanya dalam semester 2. Okey. Okey, number 3. Number 3 ni nampak macam settle. Tapi sebenarnya tak settle sebab dia minta 2 point. So, point pertama rasanya tak ada masalah. Sama seperti yang kita bincang tadi. Compiler, entire program, interpreter line by line. Okay, second point, kita boleh cakap tentang sebab compiler ni dia execute entire kan. Jadi, kita boleh sebut bahawa dia punya execution. Okay, second point execution time faster. Execution time faster untuk compiler sebab dia compile sekali. Jadi, dia laju. Untuk interpreter, kita tulis execution time slower sebab dia line by line. Okey, dapat tak? Point pertama macam biasalah dalam nota tadi. Point kedua untuk compiler, execution ya Allah, tersekat pula rasa. Okey, execution adalah execution time faster, untuk interpreter execution time slower. Okay, macam mana? Dah ke? Okay. Dah. Okay, next. Thank you, respond. Dah habis! Satu lagi. Ya Allah, suara saya pun dah hilang. Okay, next. Yang ni, nampak sah-sah sangat. Nampak clue dia tu last kali. Logical system. So, programming language paradigm yang menggunakan logical system ini, apa dia? Logic paradigm. Logic paradigm. Very good. Okay, number 2. Clue dia adalah routine, series, step. Procedural paradigm. Yes, very good. Procedural paradigm. And lastly, object.
object-oriented. Yay! Finally, we are finished our syllabus for semester 1. Yes, excited madam. Walaupun mungkin ada di kalangan kita, dah habis dah syllabus. Macam tak faham apa pun, macam tak belajar je. Okey, yang tu bukan salah madam lah, salah korang lah tak fokus kot. Apa pun, madam ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua kerana hadir ke kelas pada malam ini. Okey, dan stay sampai sekarang. Dan kita dapat habiskan kita punya syllabus. Jadi bila datang college nanti nak buat apa? Kita akan praktis untuk PSPM yang sebenar. Okey? So, ada apa-apa soalan yang nak ditanya sebelum kita tutup ni? Okay. Tiba-tiba suara lembut sebab apa? Sebab ada orang lalu sebelah. Okey, orang tu dah pergi. Ada apa-apa soalan nak tanya? Anda happy ke Tak tidak? ada, madam. Tak ada. Saya nak pergi makan, madam. Okey. Baik, saya pun nak pergi makan. Okey, thank you so much semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you, Bye, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Enjoy makan. Terima kasih. Yes, sama-sama. Madam stop record tau. Oh, ya Allah. Inilah benda yang Maiden lupa sepanjang hayat. Nanti dah jumpa kat kelas tak ada dah record ni. Thank you